Aku ni Mat, jenis parents yang aku tak kisah kalau orang lain marah anak aku, kalau anak aku buat silap. Contohnya kalau kita pergi makan dengan kawan-kawan ke, anak aku buat hal ke apa, kawan marah, aku no problem. Even dekat tadika pun bila aku hantar pagi-pagi, aku kata cikgu, cikgu kalau anak saya buat hal ke, dia ada kacau anak orang lain ke, dia ada buat perkara yang tak senonoh, yang patut dimarahi, cikgu patut marah dia. Sebab apa? Itulah kuasa yang aku berikan kepada cikgu. Cuma aku berkata kepada cikgu, janganlah marah secara terbuka. Gunakanlah taktik yang betul supaya apa yang cikgu cakap ni boleh masuk dalam kepala otak dia dan boleh serat dalam sanubari dia. Begitu juga dalam kes budak sekolah rendah yang kena maki, kena marah depan orang ramai oleh cikgu dia sendiri. Kau faham tak? Kau boleh fikir tak? Kita sebagai seorang adult ni kan, kalau kau lah kan, bos kau tak puas hati dengan kau buat kerja cincai, cacat merbah, dia pergi kat meja kau, dia cakap, kau ni memang tak guna, kau ni memang bukan pekerja yang baik, kau bukan pekerja yang dicontohi. Kau rasa kau suka ke? Kau rasa kau malu? Kalau kau lah cikgu kalau kena marah dengan guru besar marah cikgu kat depan pimpinan, ini adalah cikgu yang tak function, asal MC je, asyik nak beranak je kerja dia. Dah 5 tahun kat sekolah ni, 5 tahun dia beranak. So sekarang ni cikgu ni kita tak patut contohi. Kau rasa kau suka? Kalau kau sebagai orang dewasa boleh rasa malu dimaki, dicaci, diherdik depan orang ramai, begitu jugalah budak umur 8 tahun tu, cik adik, cik abang semua. Kalau kau dah jadi cikgu, kau memang kena ada kesabaran. Itu adalah kualiti pertama yang diperlukan oleh seorang cikgu. Okay? Bila kau jadi cikgu ni, memang kau kena sabar. Bukan saja sabar bila kau ajar budak sekolah rendah, kau kena lagilah bersabar kalau kau ajar budak sekolah menengah. Sebab apa? Makin lama budak-budak ni akan makin banyak mengentan dan akan menguji kesabaran kau. So itu adalah key pertama yang perlu bila kau nak jadi seorang cikgu. Okay? So bila kau buat tindakan di mana mungkin budak ni ada buat salah lah, mungkin budak ni ada buat silap, mungkin ada beritahu benda yang tidak betul, tetapi cara yang sebenar kau patut buat dengan cikgu benda ni pun telah di list down oleh Kementerian Pendidikan. Sekiranya budak-budak ni ada buat masalah disiplin dan perlu ada tindakan disiplin, kau patut bawa dia pergi ke bilik disiplin, bertemu dengan cikgu disiplin. Dan sekiranya masalah disiplin ni adalah masalah yang lebih besar, melibatkan jenayah, melibatkan fitnah ke atas guru ni sehingga menyebabkan reputasi guru ni semakin merundum oleh orang-orang lain, makanya kau perlu libatkan juga mak bapak dia. Sebab mak bapak dia lah yang ada otoriti untuk tegur anak dia, untuk olah anak dia supaya jadi anak yang lebih baik. Bukan dengan cara kau bawa dia pergi kantin, kau bawa cikgu lain, lepas tu kau gang up macam orang paling sadar kat situ, kau marah dia, kau caci dia, kau hadik dia. Walaupun aku memang izinkan orang luar marah, kalau dah kena macam gini depan orang ramai, sampai kau malukan dia, sampai dia trauma dia pergi sekolah, memang confirm aku akan saman kau, Mat. Sebab apa? Benda ni clearly is a breach of conduct. Dan sekolah pula dah tahu benda ni viral, dah tahu cikgu ni mungkin pernah buat benda ni dekat budak-budak lain. Sekolah kena ambil peranan yang aktif untuk hentikan cikgu ni daripada buat benda yang seperti ini. Sekiranya cikgu ni tak sesuai duduk mengajar orang lagi, kau dudukkanlah dia dekat cold storage, kau duduklah kat dalam store ke apa ke, jadi cikgu relief ke, cikgu PJ ke, supaya dia tak menyusahkan budak-budak ni, supaya generasi yang akan datang jumpa cikgu ni tak rasa trauma, tak rasa sakit hati nak pergi sekolah sebab tengok muka cikgu ni hari-hari. So kepada sekolah-sekolah, kemungkinan sekolah korang ada cikgu macam gini, korang kena faham, cikgu-cikgu ginilah